Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam yang memberi salam di ruangan komen. Jemput masuk mereka yang berada di dalam TikTok, jemput masuk mereka yang berada di dalam Facebook. Sama-sama kita tap screen, tekan butang like banyak kali, komen dan juga share ataupun repost kita punya live pada petang ini. Boleh tak Ustaz nak tahu suara Ustaz jelas ataupun tidak? Sebab sekarang ni tengah hujan. Okey, sekarang tengah hujan. Dengar ataupun tidak suara Ustaz? Kalau jelas, komen jelas. Kalau jelas, suara Ustaz, komen jelas. Okey, dekat TikTok, Mami Shopper kata jelas. Alhamdulillah. Okey, yang lain, boleh tak bantu Ustaz dulu? Okey, Zizi kata Alhamdulillah jelas. Nurani Amir kata jelas. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat di Facebook, jelas ke suara Ustaz? Kalau jelas, tolong komen jelas dahulu. Ustaz nak tengok dengar ataupun tidak suara Ustaz sekarang ni. Okey. Jadi insya-Allah okey, Hadi Razak kata jelas, Puan Sirah Sahibu kata jelas. Masya-Allah tabarakallah. Okey, kalau jelas alhamdulillah. InsyaAllah pada petang ini kita akan membaca bermula muka surat 297 sehinggalah muka surat 301. Bunyi apa yang bising belakang tu? Bunyi hujan, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni tengah hujan lebat. Jadi saya takut bunyi hujan lebat tu mengganggu kita punya live petang ni. Okay, alright. Jadi insyaAllah boleh cuba abaikan bunyi hujan tu dan kita fokus pada bacaan Al-Quran kita insyaAllah. Okay, jom dah pukul 4 lebih dah ni. Jom kita mulakan dahulu dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, boleh bantu Ustaz dengan sama-sama komen muka surat 297. Semoga sahabat-sahabat kita yang lain pun tahu kita membaca muka surat yang keberapa, insya-Allah. Muka surat 297. Okey, jangan tuan-tuan komplain, kucing Ustaz nak naik atas meja Ustaz. Siap. Okey. Ya, tadi kucing Ustaz naik atas meja, Ustaz kena alih kat lain dulu. Okey, alright. Muka surat 297. Okey, pakat-pakat komen muka surat 297 insya-Allah. Jom sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلناه قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات
عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Okay, insyaAllah kita sambung muka surat 298. Ustaz nak tanya, dekat TikTok Ustaz tengok komen okey. Dekat Facebook, yang kat Facebook semua okey ke? Kalau jelas tolong komen jelas. Kalau bunyi tak jelas, tolong bagi tahu tak jelas. Sebab tempat Ustaz hujan. Tempat Ustaz hujan. Okey. Alright, sekarang ni kita muka surat 298. Boleh komen muka surat 298. Dekat Facebook boleh tak bagi tahu Ustaz sekarang ni bunyi macam mana? Bising ke? Okey ke? Jelas ke? Bunyi bising macam ombak laut. Okey. Sebab ramai yang kata bunyi bising. Sekarang ni saya nak tanya, sekarang ni okey dengar ke? Okey, jelas, masya-Allah. FB jelas. Okey, yang lain? Dekat TikTok jelas ke? Dekat TikTok? Yang TikTok okey ke? FB jelas. Okey, jelas Ustaz. Alright, lagi yang lain. Jelas, masya-Allah. Jelas. Dekat TikTok ramai komen jelas, masya-Allah, tabarakallah. Dekat Facebook okey, jelas. Bising bunyi laut. Bunyi tu bunyi hujan tempat Ustaz lah agaknya.
Okey, Alhamdulillah jelas. Tapi ramai yang komen jelas. Mungkin kalau yang dengar bunyi bising tu cuba keluar masuk balik. Keluar masuk balik ya. Okey Ustaz, walaupun dengar ribut. Alright. Okey, jadi Ustaz cuba kuatkan suara lagi untuk lawan dengar jelas. Okey, ada seorang TikTok tak dengar bunyi. Okey, cuba check volume balik and tak pun keluar masuk balik. Okey. Okey, jadi insya-Allah kita masih sambung ke surat 298. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء
فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. InsyaAllah kita sambung muka surat 299. Okey, muka surat 299 insyaAllah. Okey, dekat Facebook masih lagi Ustaz nampak ada yang komen bunyi tak jelas dan sebagainya. Ustaz nak check lagi sekali. Yang dekat Facebook semua okey ke? Boleh respon dekat Ustaz. Kalau jelas, bagi tahu jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu tak jelas. Okey? Alright. Dekat TikTok pun sama. Boleh komen juga. Kalau jelas, bagi tahu jelas. Kalau kurang jelas, bagi tahu tak jelas. Panjang ayat-ayatnya. Ya, betul. Panjang ayat dia. Ustaz dah cuba potong dah. Cuma tak boleh nak potong sangat-sangat sebab nanti ayat dia jadi tak lengkap. Okey? Jadi Ustaz cuba pendekkan setakat yang boleh lah. Suara Ustaz jelas. Okey, Alhamdulillah. Jadi cuba kita bantu Ustaz komen muka surat 299 supaya sahabat kita yang baru masuk tahu kita tengah baca muka surat berapa. Okey. InsyaAllah hujan yang turun ni moganya hujan rahmat untuk kita semua. Kita sambung muka surat 299. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. InsyaAllah kita sambung muka surat 330. Alhamdulillah tempat hujan dekat tempat Ustaz dah reda sedikit. Harapnya semua boleh dengar suara Ustaz dengan jelas lah, InsyaAllah. Okay, jadi bantu Ustaz komen muka surat 300 supaya sahabat kita yang lain pun yang baru masuk tahu kita tengah baca muka surat berapa. Terima kasih Ustaz ucapkan sekali lagi. Okay, jom kita sambung muka surat 300. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق
واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muka surat yang terakhir untuk petang ni, muka surat yang terakhir iaitu muka surat 301 insyaAllah. Okay, surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Okay, jom sama-sama pakat tulis dekat ruangan komen muka surat 301 supaya yang baru masuk tahu kita baca muka surat yang keberapa. Okey, 301 muka surat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana
جاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى lagi sekali قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أكن قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan kita sebentar tadi, yang mana kita membaca muka surat 297 sehingga muka surat 301, yang mana insya-Allah pada esok pagi kita akan mulakan dengan awal juzuk yang ke-16. Okey, kita dah habis dah. Sekarang ni Ramadan yang ke-12. Kita untuk tadarus sopan dah masuk ke juzuk yang ke-15. Alhamdulillah. Okey, jadi sekarang ni dah masuk dah waktu asar bagi kawasan Selangor dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi insya-Allah secara ringkas sahaja perkongsian daripada juzuk yang ke-12 bersempena dengan Ramadan yang ke-12 ini. Ustaz petik satu potongan ayat daripada surah Hud ayat yang ke-114, juzuk yang ke-12. Surah Hud, okey, boleh tulis kat ruangan komen. Surah Hud ayat yang ke-14, Surah Hud ayat 114, juzuk yang ke-12, pada muka surat yang ke-234. Okey. Kira dah almost separuh kitab. Ya, betul, dah separuh Al-Quran dah kita dah baca, alhamdulillah. Okey. Muka surat 234, juzuk yang ke-12, surah Hud ayat yang ke-114. Ustaz petik potongan ayat itu sahaja, iaitu dekat tengah-tengah tu Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Okey, Ustaz ulang lagi. Muka surat yang ke-234, juzuk yang ke-12, surah Hud ayat 114. Okey. Allah kata apa maksudnya? Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan, iaitu dosa kecil.
Okey. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan kejahatan ataupun dosa-dosa yang kecil. Jadi kenapa Ustaz sentuh berkenaan dengan ayat ni? Pada live yang sebelum ni ada daripada sahabat-sahabat kita, ya Allah, dulu tak sempat nak belajar, dulu jahil dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Sebab apa? Allah dah bagi tahu dah dekat dalam ayat ni, surah Hud ayat 114. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita buat adalah penghapus kepada dosa-dosa yang kecil. Umpamanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Dekat satu kertas putih, kan? Dekat satu kertas putih, tiba-tiba ada satu titik hitam. Okey, ada satu titik hitam. Titik hitam tu tak kecil, titik hitam tu besar dekat dalam kertas tu. Jadi adakah kita Allah kotorlah kertas ni, dah ada titik hitam, tak boleh nak guna? Tak, kertas tu boleh guna. Kita pun ambil pensel warna ataupun pen, kita pun lukis, buatlah jadi bentuk lain. Titik hitam tu jadi tayar kereta ke, jadi bangunan dan sebagainya. Maksudnya apa? Kita boleh mencorakkan lagi kertas tu. Apa yang Ustaz nak maksudkan adalah tak terlambat untuk kita buat kebaikan. Tak terlambat untuk kita buat kebaikan, tak terlambat untuk kita belajar. Ustaz boleh bagi tahu Quran yang Ustaz guna? Okey. Ni Quran yang Ustaz guna, Al-Quran Mufiq nama dia. Al-Quran Mufiq. Yang berminat, ni soalan dekat TikTok saya jawab ya. Al-Quran Mufiq, siapa yang berminat dekat TikTok boleh tekan dekat link dekat bio. Link dekat bio ada link untuk pembelian Al-Quran. Okey, dekat Facebook, siapa yang berminat macam biasa tekan dekat description lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, jangan pernah berputus asa. Dosa kan, kesilapan kita yang lepas akibat jahil tu kita tak boleh nak ubah. Okey, apa yang kita boleh ubah adalah akan datang ni. Jadi ambil lah yang kecil ni saiz berapa? Ni yang kecil ni saiz A5. Ni saiz A5. Kertas A4 tu lipat 2. Ni yang Ustaz gunalah. Ada yang besar lagi, ada yang kecil lagi. Tengok atas keselesaan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan berbuat kebaikan. Teruskan berbuat kebaikan walaupun kita rasa ni teruk macam mana pun, tapi Allah dah bagi tahu jangan pernah meratapi, menangisi dosa-dosa kita yang lama, sebab yang tu kita tak boleh ubah. Tapi Allah bagi peluang dekat kita. Allah bagi peluang kita untuk padam balik, untuk iris balik dosa-dosa kita yang lalu dengan perbanyakkan buat kebaikan, sebab kebaikan itulah yang akan memadam dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Okey. Okey, jadi insya-Allah itu sahaja. Wallahu a'lamu bissawab. Dah masuk atas asar ni. Jadi saya tangguh dahulu bacaan kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Nashi atas gift yang diberikan, dan juga kepada yang lain yang beri gift, yang bagi star, semoga dimudahkan rezeki selalu. Jadi selamat berbuka puasa. Assalamualaikum dan bye bye.